Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya menyambung kembali perbahasan berkaitan dengan ahli berkaitan dengan uh, firqah ataupun aliran Mu'tazilah. Uh, Mu'tazilah yang mana saya telah bincangkan pada masa pada perbincangan yang lalu berkaitan dengan doktrin lah yang saya ambil ataupun yang pilih yang terpilih saja di sini lah. Banyak lagi doktrin-doktrin lain ataupun pemahaman lain mereka. Pertama berkaitan dengan konsep tauhid. Jadi golongan Mu'tazilah berdapat bahawa sifat Allah tidak berbeza dengan zatnya sendirilah. Jadi itu pemahaman mereka yang salah. Dan mereka percaya Allah tidak dapat dilihat oleh mata manusia di akhirat. Berkaitan dengan konsep al-adlu, keadilan Tuhan, mereka percaya tentang kebebasan manusia lah. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan bahawa kehidupan dunia ini merupakan satu ujian terhadap akal manusia. Jadi akal itulah yang boleh menentukan baik dan buruk. Lagipun Allah tidak harusnya semestinya memberikan sesuatu yang buruk berlaku. Bukannya bermakna keburukan itu bukan daripada Allah. Jadi sebab itulah mereka menyatakan manusia sepatutnya mereka punya kebebasan penuh. Jadi sebab itu manusia lah yang boleh menentukan kebaikan ataupun keburukan berdasarkan akal. Yang ketiganya berkaitan dengan prinsip al-wa'du wal-wa'id, iaitu janji dan ancaman. Jadi mereka mengatakan Allah ni terikatlah dengan janji dia. Jadi orang yang baik, yang beriman buat baik akan dihukum, diberi balasan yang baik, dan orang yang jahat tanpa bertaubat akan diberi hukuman pada hari kiamat nanti. Prinsip ataupun doktrin yang seterusnya ialah al-manzilah bainal manzilatain. Jadi pandangan ini menjadi perdebatanlah antara Wasil Ibn Atta semasa berdebat dengan gurunya Hasan Al-Basri. Jadi pandangan Wasil bin Atta bahawa orang mukmin yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat bukanlah seorang mukmin, tidak dihukum mukmin dan tidak juga dihukum kafir. Sebaliknya berada kedudukan pertengahan yang disebut sebagai pendosa besar. Jadi mereka ini di akhirat gelap akan kekal lah di dalam neraka. Jadi Hasan Basri berpandangan bahawa mereka masih dianggap sebagai Muslim walaupun berdosa, dengan syarat mereka perlu bertaubat. Yang terakhir berkaitan dengan pegangan ataupun kepahaman Mu'tazilah ini ialah konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jadi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi golongan Mu'tazilah percaya bahawa kewajipan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dilakukan dengan hati terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan lidah, seterusnya dengan tangan. Dan jika tidak mencukupi, boleh melakukan dengan pedang atau kekuatan fizikal. Jadi maknanya dia melihat bahawa konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ni bukan dalam konteks individu, tapi juga boleh dalam konteks sosial atau masyarakat dan juga politik. Sebab itulah kalau pemerintah telah melanggar ataupun menzalimi rakyat, maka boleh melakukan revolusi ataupun penentangan secara fizikal kepada pemerintah. Dan konsep munkar juga, amar ma'ruf nahi munkar juga kita lihat bertentanganlah dengan Islam. Sebab dalam Islam dengan maknanya dengan kuasa dulu, dengan tangan kemudian diikuti dengan lidah. Maknanya hadis Nabi itu barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Tangan maknanya kuasa. Dan jika tidak mampu fa'ilam yastatik fa bilisanih, maka dengan lidah dia. Jadi kalau tak mampu juga barulah dengan hati. Ini dia mengambil satu pendekatan yang songsang lah. Dan begitu juga kalau boleh melakukan pertentangan kepada pemerintah, sehingga boleh dilakukan perang ataupun pemberontakan kepada pemerintah. Okey, yang seterusnya ialah Murji'ah. Murji'ah iaitu kumpulan ini muncul disebabkan oleh isu politik.
yang mana dia berkaitan dengan khalifah yang membawa kepada perpecahan di kalangan umat Islam selepas pembunuhan Uthman bin Affan. Pada mulanya, kumpulan Murji'ah adalah golongan yang tidak mahu campur tangan dalam konflik. Isu dosa besar yang dilakukan oleh kumpulan Khawarij menjadi perhatian utama kumpulan perdebatan antara mereka. Kumpulan Khawarij menetapkan hukuman bahawa pelaku dosa besar adalah kafir. Manakala kumpulan Murji'ah mereka masih menganggap sebagai mukmin. Ini antara isu lah yang membawa kepada kemunculan kelompok Murji'ah. Jadi argumentasi atau hujah mereka mengenai isu ini ialah sama ada seorang Muslim melakukan dosa besar masih mengakui bahawa yang mengakui mana yang melakukan dosa besar dan mereka masih mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kata lain, orang yang melakukan dosa besar masih mengucap dua kalimah syahadah adalah maknanya dengan kata lain, orang yang melakukan dosa besar itu masih mengucap dua kalimah syahadah. Kerana syahadah adalah asas keimanan. Oleh itu, orang yang melakukan dosa besar masih dianggap Muslim dan tidak menjadi kafir. Jadi selama mana dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu pandangan dia lah. Tak kira apa sekalipun perbuatan manusia, selama mana dia masih mengucap dua kalimah syahadah, maka dia dianggap sebagai Muslim. Kita lihat bagaimana doktrin mereka. Jadi doktrin mereka menyatakan bahawa ketidaktaatan ataupun melanggar ataupun melakukan maksiat tidak membahayakan seseorang, tapi Allah akan mengampuni semua dosanya selagi seseorang itu mempunyai iman dalam hatinya, walaupun dia melakukan dosa besar atau dosa kecil. Maknanya selama mana dia ada syahadah dalam hati dia, iman dalam hati dia, tak kira dosa besar dosa kecil, maka dia dianggap sebagai iman. Dosa besar ni macam dia syirik. Syirik. Tapi dia juga dalam masa mengucap. Maknanya dia masih lagi dianggap sebagai seorang mukmin. Ini bahayalah ataupun salahlah pemahamannya. Yang keduanya ialah orang yang mempunyai iman di hatinya walaupun dia menyembah berhala. Ini lagi jelas. Atau melakukan dosa besar, masih dianggap mukmin. Dia tidak menjadi penghalang untuknya terus menjadi mukmin. Jadi sebab itulah sedangkan ahli sunnah wal jamaah menyatakan terkeluar ataupun boleh murtad tu melalui tiga lah, perkataan, perbuatan dan iktikad. Jadi kalau dah terang-terang dah sembah berhala, pergi ke temple, pergi ke rumah berhala, jadi sembah berhala, jadi tak kufur lagi, bukan murtad lagi tu, selama mana dia mengucap lagi dua kalimah syahadah. Begitu juga dan soal hukuman. Dia kata hukuman tu ditangguhkan sehingga hari akhirat lah, hari pengadilan. Jadi ini berbeza dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat bahawa setiap orang yang melakukan dosa kecil mesti dihukum di dunia ini. Sebab tu kalau kita lihat, kalau Murji'ah ni maknanya penangguhan, maknanya dia tangguh. Dia mengatakan hukuman ni tak perlu dijalankan, perlu dikenakan atau dilaksanakan di hari kemudian, di hari akhirat nanti. Jadi kalau kita lihat dalam konteks pemahaman kelompok ini salah lah. Sebab kita lihat antara tujuan syariat Islam ni, hukum Islam, hukum kisos ke, maka perlu dilaksanakan di dunia. Jadi kalau tanpa pelaksanaan di dunia ini, maknanya nampak sia-sia lah, tak ada makna lah hukuman Islam tersebut. Jadi ini satu pandangan yang salah lah. Okey. Jadi argumentasi mereka mengenai isu ini ialah sama ada seorang Muslim yang melakukan dosa besar masih mengakui bahawa yang mengucap ini yang sama ni. Sorry, berpatah balik tadi. Okey, jadi doktrin itu terakhir dah. Mana slide yang terakhir dah lah tadi. Saya pun dah confused dah. Dah 25 slide ni. Okey, jadi maknanya doktrin mereka tiga yang saya sebutkan di sini lah. Maknanya orang yang tak taat, orang yang melakukan dosa ataupun mukmin yang asi, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia, boleh ampunkan. Jadi menjadi satu hujah lah kalau orang berpegang kepada pahaman ini. Tak apa kita buat banyak dosa pun, dosa besar, dosa kecil, tak apa, Allah maha pengampun dan penyayang selama mana seorang tu masih beriman ataupun ada iman di hati dia. Jadi sebagai lesen lah, ada iman boleh buat apa saja. Yang kedua, kalau perbuatan secara terang-terangan pun menyembah berhala ke ataupun melakukan perbuatan syirik, masih lagi dianggap mukmin, selama mana ada iman di hatinya. Dan ketiganya ialah soal
hukuman, hukuman Islam tu, hukum-hukum Islam itu tak perlu dilaksanakan, perlu hanya dilaksanakan di hari akhirat nanti. Sedangkan dalam konteks kita ahli sunnah wal jamaah, ada hukum-hukum yang bersifat mesti dilaksanakan di dunia ini, dan ada balasan Allah di hari akhirat nanti. Jadi wallahu alam, sekadar itulah perbincangannya. Jadi saya mintalah supaya perbahasan secara detail secara panjang lebarnya, bolehlah para asatizah membuat pembacaan dalam buku-buku yang berkaitan dengan aliran ini, aliran mazhab ini, akidah yang membawa yang banyak kata bertentangan lah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekadar itulah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.